Persatuan Belia Baru Universiti Malaya, UMANI, menggesa Adam Adli Abdul Halim yang baru dilantik sebagai Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi supaya memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti, AUKU, serta melaksanakan pendidikan tinggi percuma. UMANI berkata, pihaknya berharap agar bekas Ketua Angkatan Muda Keadilan itu tidak melupakan tuntutan reformasi yang pernah diperjuangkannya ketika bergiat sebagai aktivis mahasiswa. Sewaktu era kebangkitan reformasi Parti Keadilan Rakyat, Adam Adli merupakan antara pemimpin mahasiswa yang lantang menuntut supaya Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional dihapuskan. Mengulas lanjut, UMANI menegaskan, Adam Adli merupakan tokoh penting dalam gerakan aktivisme mahasiswa. Menurutnya, sepanjang penglibatannya dalam aktivisme mahasiswa, Adam Adli secara terbuka menentang AUKU serta secara konsisten memperjuangkan sistem pendidikan tinggi yang lebih demokratik. Justeru, UMANI berpendirian, pemansuhan AUKU juga merupakan usaha untuk mengembalikan maruah dan identiti mahasiswa serta menjadi langkah penting ke arah peralihan keadilan. Ujarnya, memandangkan Adam Adli sendiri pernah menjadi mangsa penindasan di bawah AUKU, beliau seharusnya memahami sepenuhnya kesan drakonian akta tersebut dan tidak mengabaikan agenda reformasi penting itu selepas memegang jawatan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi.